Mesin sabun layan diri, ada tempat duit dan ada perisa-perisa yang kita boleh pilih, Rosy, Breezy, Love dengan Lime. Okay, hari pagi ni kita singgah dekat mesin sabun di Rantau. Sabun pakaian dan pencuci pinggan serendah RM1. Sila bawa botol dekat Medan Selera Rantau. Ni mesin dia. Kita ada ni lah. Kita ada mesin dia. Mesin sabun layan diri, ada tempat duit dan ada perisa-perisa yang kita boleh pilih, Rosy, Breezy, Love dengan Lime. Okay, saya nak masuk RM5. Kalau tengok kat sini RM2 bersamaan dengan 1 liter. Kalau RM5 dalam 2.5 liter lah. Ni saya bawa dalam 3.6. Okay, dia ada sediakan corong dekat sini. Boleh letak corong. Dan jom kita masuk duit. Kita masuk duit dulu. Kejap Okay, dah siap. Dan kemudian kita tekan ni. Saya nak pilih ni. Oh, salah tekan. Ke atas. Patutnya yang masuk 2.5 liter, RM5 bersamaan dengan 2.5 liter. Kalau kat kedai tak dapat ni. Kalau untuk 5 liter yang bekas besar tu hanya RM10 sahaja. Dia buat bekas sendiri. Okay, ini ada langkah-langkah penggunaan dia. Letakkan botol di bawah nozzle, masukkan duit, pilih sabun kegemaran anda. Ni ada saiz-saiz dia. Dan saya bawa ni saiz ni. Kalau nak penuh dia kata RM8, dia bagi panduan. Kalau 5 kilo ni lah RM10 sahaja. Tak tahu sama ada sabun dia bau wangi ke tidak, nanti kita try. Basuh satu basuhan dan saya akan review. Okay, settle. Nuha, budak-budak ni. Dia orang ada ikut. A few minutes later. Okay, ni adalah sabun dia. Ada pink tadi, saya ambil Rosy. Okay, saya letak dekat baju ni. Nak bau lepas dia campur dengan air. Wangi juga. Dan memang ada rasa sabun tu. Dia tak keset. Dia memang buih pun punya. Okay, kita tengok dia punya ni. Okay, bau tu tak kuat sangat tapi okey lah. Okay, saya sebelum beli ni. Okay, selamat membeli. Terima kasih. Assalamualaikum.